Kenapa Nissan Skyline R34 makin lama harga makin naik? Ingat lagi zaman sekolah dulu, kita orang pergi CC tahun 2004, 2005, 2006, orang jual Skyline. Time tu harga rasanya 150,000. Time tu budak-budak sekolah semua addict dengan cerita Fast and Furious. Walaupun kita tak ada lesen lagi time tu, dah usah dah berapa bang harga Skyline ni. Fast forward tahun 2025, harga kereta GTR ni lagi-lagi R34 dah naik 10 kali ganda. Tak ada 1 juta, tak bayar cerita. Kenapa kereta yang umur 20 tahun lebih ni harga naik macam emas? Jom kita breakdown. Yang pertama sekali, R34 ni memang daripada dulu dah rare dah. Total Nissan buat untuk seluruh dunia ni ada 11,000 unit je. Lepas tu pecahan banyak variant. Ada V-Spec, V-Spec 2 dan sampai Noor Edition. Itu yang paling limited. Bila kuantiti sikit, demand makin tinggi, apa jadi? Harga pun mencanak-canak. Yang lahir tahun 90-an pula confirm tengok Too Fast, Too Furious. Time kita sekolah dulu, R34 ni memang ikonik. Paul Walker bawa kereta tu, ada neon. Lepas tu game Need for Speed lagi, Gran Turismo pun kita main. Jadi sekarang kawan-kawan yang lahir pada 90-an ni umur dah 30, dah 40, dah kaya-kaya, dah banyak duit, ramai yang cari balik kereta-kereta childhood dream ni. Demand naik, bukan dekat Malaysia je, seluruh dunia bang. Yang ketiga, 25 tahun US rules. Amerika diorang tak benarkan kereta R34 masuk sampailah kereta tu dah cecah umur 25 tahun. Untuk GTR model tahun 2000, 2002, bila masuk 2025, market US dah start buka. Buyer US sanggup offer harga yang tinggi. Bila demand dekat US naik, dekat Jepun pun naik. Automatik seluruh dunia pun naik juga. Yang keempat, ini adalah era yang terakhir untuk RB26. Analog yang betul-betul power, kurang elektronik. Samalah juga dengan Supra MK4, RX-7, FD, Evo 6 sampai ke Evo 9, semua naik harga sebab era-era ni dah tamat. R34 ni pun ada banyak variant juga, dan yang paling mahal sekali V-Spec 2 Nürburgring. Harga kalau convert ke Malaysia 2 juta sampai 5 juta ada orang jual. Walaupun nak beli sebuah dekat Malaysia, kalau tak ada 1 juta susah nak dapat. Tapi percayalah, dalam masa 2-3 tahun harga ni akan naik lagi. Kalau bukan buyer daripada Malaysia, buyer daripada luar negara. Apa kereta yang korang minat masa kecil-kecil dulu? Cuba komen kat bawah.